Kalau korang lepak area Bukit Bintang, memang tak salah kalau tak try Kuih Oris yang tengah viral ni. Tengoklah line dia, bapak panjang. Kami beratur agak lama lah, dalam dekat 2 jam juga kami beratur. First impression, tengok je kita dah tahu dah, nampak creamy gila. Diorang buat fresh, lepas tu bakar sampai nampak burn caramel layer kat atas tu. So bila potong tu, lembut, bergegar tau. Tekstur dia memang smooth, tak terlalu keras, tak terlalu cair. Rasa dia lemak berkrim, manis, dan manis dia cukup-cukup je, tak muak. Bahagian atas caramel tu bagi rasa pahit sikit. Dia balance lah dengan kemanisan custard kat bawah tu. Yang best portion dia ngam untuk seorang, tapi kalau share pun boleh sebab rasa dia agak rich. Sesuai lah nak makan waktu panas-panas. Patutlah viral, memang lain sikit lah dari dessert biasa. Kalau korang jenis suka dessert creamy macam puding atau burnt cheesecake, memang kena cubalah.